Media Malaysia heboh, Indonesia terus meningkatkan aset pertahanan. Warga Malaysia pun seperti tak percaya, Indonesia terus-terusan borong jet tempur serta aset pertahanan lainnya. Apalagi baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia memastikan bahwa Indonesia akan membeli jet tempur Chengdu J-10 dari Cina. Sedangkan Malaysia, komandan tentaranya mengatakan Malaysia sedang bermasalah dengan keuangannya, sehingga belum bisa mengganti aset pertahanan yang sudah tua. Hal ini pun memicu beragam komentar dari warga Malaysia. Tak hanya itu, Korea Selatan pun dibuat cemburu setelah Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Korea Utara. Sampai para pejabat senior di industri pertahanan Korea Selatan mencurigai Indonesia dan Korea Utara bekerja sama dalam pengembangan bersama KF-21. Korea Selatan khawatir tentang pengelolaan informasi rahasia pesawat tempur KF-21 bocor karena Indonesia dan Korea Selatan telah melakukan kerjasama dalam pengembangan jet tempur canggih KF-21. Mari kita simak video selengkapnya. 노동당 창건 80주년 행사 때 평양을 방문한 인도네시아 외교장관이 북한과 기술협력 양해각서를 체결한 사실이 확인됐습니다. 인도네시아 현지에선 방산협력을 기대하는 목소리가 나오는데 인도네시아는 우리와 전투기를 공동 개발했던 터라 우려가 큽니다. 김태훈 국방전문 기자가 단독 취재했습니다. 수기오노 인도네시아 외교장관은 지난 10일과 11일 평양을 방문해 최선희 북한 외무상과 회담했습니다. 북한은 수기오노 장관의 방문만 단순하게 보도했지만 인도네시아 정부는 양해각서를 체결했다고 따로 발표했습니다. 우리 정부 핵심 소식통은 북한의 산업기술이 국방에 특화됐기 때문에 인도네시아와 기술 협력을 한다면 방산 쪽일 가능성이 크다며 우리와의 방산 협력을 감안하면 인도네시아의 행보가 다소 불편하다고 지적했습니다. 인도네시아는 한국형 초음속 전투기인 KF-21의 공동 개발국인데다 KF-21 기밀을 빼돌렸다는 의혹도 받습니다. 국산 훈련기 T-50도 운용하는 만큼 한미의 항공 분야 방산 기밀들을 두루 보유 중인 겁니다. 북한과 인도네시아의 협력 과정에서 한미의 전투기 기밀이 잘 관리될지 정부도 우려하는 걸로 알려졌습니다. Indonesia bakal memperoleh sekurang-kurangnya 42 pesawat pejuang Chengdu J-10C buatan China, pembelian ketenteraan pertama daripada bukan negara barat. Menteri Pertahanan Indonesia Jafri Jamsuddin memberitahu pemberian aset itu adalah sebahagian daripada rancangan negara itu untuk memodernkan angkatan ketenteraannya. Beliau bagaimanapun tidak memberi butiran lanjut mengenai pembelian aset ketenteraan itu. Sebelum ini, jurucakap Kementerian Pertahanan Brigadier General Frega Wenas memaklumkan Tentera Udara Indonesia sedang meneliti pesawat buatan China itu untuk memastikan ia mampu mengukuhkan keupayaan pertahanan udara negara. Sementara itu, Menteri Kewangan Purbaya Yudi Sadewa pula mengesahkan kementeriannya telah meluluskan belanjawan melebihi 38 bilion ringgit untuk pembelian pesawat berkenaan. Indonesia kini sedang giat memodernkan aset ketenteraan dan memperkukuhkan industri pertahanannya di bawah pentadbiran Presiden Prabowo Subianto. Sejak dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, Subianto telah mengunjungi China, Perancis, Rusia, Turki dan Amerika Syarikat bagi mendapatkan sistem persenjataan, pengawasan dan keupayaan pertahanan wilayah yang baru. Setakat ini, Tentera Udara Indonesia menggunakan pesawat pejuang daripada Amerika Syarikat, Rusia dan Britain, namun sebahagian daripadanya perlu dinaik taraf atau digantikan. Kalau korang nak tahu, Indonesia sekarang tengah shopping gila-gila tau untuk tentera dan defense diorang. So diorang plan nak belanja sebanyak 125 bilion USD selama 25 tahun starting daripada 2020 sehingga 2045. Dari jumlah tu, sebanyak 79.5 bilion akan digunakan untuk peralatan dan aset pertahanan. 32.5 bilion untuk kemampanan. Kemampanan ni ibarat macam maintenance lah, maintenance ke, upgrade ke, tukar alat ganti. So Indonesia dah rancang untuk beli semua aset selama 3 tahun starting daripada tahun 2021 sehingga tahun 2024
dan seterusnya tak payah nak shopping lagi sampai tahun 2044. Okey, sebab tu ada benda Indonesia dah beli tau. Antaranya 36 buah pesawat tempur dasar Rafale buatan Perancis, kapal selam Scorpene dan 6 buah kapal perang FREMM buatan Itali. Jadi kenapa diorang shopping sebenarnya ni? Indonesia ni shopping sebab diorang tahu yang aset diorang ni dah usang dan diorang perlukan aset yang sangat moden dan canggih untuk menjaga negara diorang yang besar. Of course lah, negara Indonesia ni pun pada tahun 2022 jumlah penduduk adalah 275.5 juta. Bertemu kembali yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim memberikan peringatan kepada pucuk pimpinan Angkatan Tentera Malaysia ATM mengenai kepentingan peralatan dan senjata terkini. Baginda bertitah supaya ATM bersedia dan dilengkapi teknologi pertahanan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Adalah penting bagi Angkatan Tentera Malaysia untuk sentiasa bersedia dan dilengkapi dengan teknologi pertahanan terkini bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Ini kerana kita tidak tahu siapa kawan dan siapakah lawan. Baginda bertitah pada istiadat perbarisan pentauliahan Diraja Pegawai Kadet ATM tahun 2025 di Dataran Panglima Tentera Darat, Kem Perdana Sungai Besi pada Sabtu. Mengenai aset usang dan menekankan keperluan untuk pemodenan bagi mengekalkan keupayaan pertahanan yang kuat dalam menghadapi ancaman semasa. Ada cabaran kerana seperti saya cakap sebelum ni, we are managing legacy asset. Banyak yang ada aset-aset kita seperti kenderaan sebagainya yang telah berusia. Tapi kita mengamalkan sistem persenggaraan yang cukup tinggi supaya kesiagaan dia sentiasa berada di tahap yang setidaknya memakan supaya kita boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Pada masa yang sama, melalui Pelan Strategi Pembangunan Tentera Darat Army Force SD dan juga sekarang telah dialainkan dengan Angkatan Masa Hadapan, kita meneliti semula apakah keupayaan-keupayaan yang menjadi prioriti utama dalam kita menuju ke arah Angkatan Masa Hadapan. So, memang kita tidak mempunyai peruntukan keuangan untuk perolehan yang banyak. Jadi kita terpaksa berhalusi setiap rancangan pembangunan keupayaan ini mengikut prioriti atau keutamaan. Memang kita ada list, tentulah kita ada wish list kita dan kita have to prioritize each and every one of them mengikut haluan Angkatan Masa Hadapan. Seiring dengan tentera lain, tentera laut dan tentera udara. Pertahanan antara Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi program pertukaran pegawai muda 2025 yang berlangsung selama 5 hari. Delegasi seramai 10 pegawai Tentera Udara Indonesia TNI-AU mengunjungi Kuala Lumpur, Subang, Kedah dan Melaka sepanjang program berkenaan. Dalam kenyataan TNI-AU, program ini merangkumi lawatan hormat Taklimat Operasi Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta perbincangan di Institut Latihan Pengurusan Udara berkaitan pertahanan udara, kawalan trafik udara dan pengurusan kebakaran. Para pegawai turut diberi pendedahan mengenai Pelan Pembangunan Keupayaan TUDM 2055 yang menumpukan usaha pemodenan sistem pertahanan udara, kesiapsiagaan operasi dan keupayaan pelbagai domain. Delegasi Indonesia juga melawat beberapa fasiliti ketenteraan termasuk Skuad Drone 8 di Pangkalan Udara Subang dan Kolej Tentera Udara di Kedah selain mencuba simulator EC-120 Colibri serta melihat lebih dekat pesawat A400M TUDM. Dalam kenyataan berasingan, TUDM juga menyifatkan program ini sebagai usaha untuk memperkukuh diplomasi ketenteraan selain menjadi platform untuk pertukaran ilmu, kepakaran, amalan operasi terbaik serta pemahaman budaya kerja kedua-dua pasukan udara. Langkah Indonesia dalam memperkuat pertahanan menjadi bukti nyata bahwa bangsa ini terus tumbuh menjadi kekuatan yang disegani dunia. Meski mendapat sorotan dan kecurigaan dari berbagai negara, Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip non-blok dan menjalin hubungan baik dengan semua pihak demi menjaga stabilitas kawasan. Sampai di sini with LK teman waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.